Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni Abel berwajah baru, berimage baru. Abel kembali kepada fitrah. Dulu memang asal Abel rambut pendek, kepala botak kan. So, memandangkan musim panas. Panas sangat tak, potong rambut. So, kembali pada asal balik. Okay, jom ikut Abel. Abel sekarang ni nak pergi alih ke bawah Abel. Cuma apa yang Abel nak buat sekarang ni, Abel nak pergi cari jemuan tempat yang babi buat sarang sebelum dia nak beranak ni tak. Okay, so ikut Abel kita pergi cari. Tapi kacau sarang dia. Okay. Tadi Abel jumpa satu. Abel kena tarik ke bawah. Yang babi tu lari. Berceramuk lari. Dia 3-4 ekor. Sarang tu. Tak tapi tempat dia tak boleh minta. Boleh. Lighter tak bawa lighter. Sebab dia duk kacau tanaman orang ni. So, kita kacau tempat dia. Sini ada air sikit. Ni laluan dia. Nampak tu. Aduh. Nampak. Ni. Nampak tak? Ni dah luang dia. Okey ni. Ini harga. Dia laju. Dia lari. Ni kalau Abel buat jerat syok kot tu. Buat perangkap. Lepas tu dia keluar kat sana laju ke. Abel duk kadang nak rekod. Kadang dia lagi tu apa laluan dia tu. Dia. Jangan nak buat jerat lah. Ada 3 ekor dah dia nampak tadi. Buat jerat syok oh. Kalau kita buat jerat, kita boleh ambil bagi makan ular kan. Ni. Ada luang dia kan. Ni. Ada luang dia. Letter dah bawa. Terkejut Abel dia tengok dia lari. Laju. Abel kena ambil kebau. Abel nak kena bagi kebau Abel. Uruskan tempat ni.
kita bagi ni. Kita bagi ke bawah Abang. Settlekan tempat dia. Tak ada lepas ni kalau Abang jumpa. Ni kalau Abang jumpa ke bawah. Jumpa ni. Babi. Abang nak kena ni. Apa? Buat apa tu? Pasal kamera siap-siap. Ya, Abang nak pergi ambil ekor lagi. Okay geng, nampaknya tak jumpa juga. Tunggu next video. Lepas ni kalau Abang nak main, Abang kena main senyap-senyap. Banyak lagi dalam ni, banyak lagi kawasan ni. Kawasan ni. Kawasan ni memang banyak. Abang belum Abang sampai tu, belum Abang kacau. Abang nak letak video dulu. Abang nak letak kamera dulu kan. Tak pun tengok kalau Abang boleh buat orang kata perangkap. Kita buat perangkap Dia pergi makan pula.